Hai, Assalamualaikum, welcome back to Irfan Dan, and this is your channel Agus Saban Boys. Okay guys, so hari ni apa Irfan mau buat? Hari ni Irfan akan pergi ke Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Kalau dorang nak tahu pun, sebab Irfan akan berpakaian seperti ini. Jadi dorang dah kenal Irfan konon jadi as a fans dorang lah. Bagi Irfan, geng-geng senior ni semua memang sempoi lah. Dorang memang terbaik. Jadi Irfan rasa memang layanan dorang memang 100% terbaik juga. So, tanpa membuang masa, kita pergi sekarang. Let's go. Okay, so guys, kita sekarang sudah sampai dekat Dataran Kemerdekaan Shah Alam. So, Irfan akan pakai ni dan Irfan akan kerja buat geng-geng AI. Sebenarnya Irfan mau pakai begini, Irfan mau tengok reaction budak-budak AI, macam mana orang punya reaction Irfan pakai maskot ni. Orang cam atau tidak cam. Jadi apa-apa pun kita tengok reaction orang. Let's go. Ni laki kau mau kalau perempuan nak meluk? Laki tak boleh peluk. Siapa weh? Hai. Ah? Hai. Siapa? Siapa ni? Hai. Kasut kasut. Hai. Hai. Kanda gila, kanda. Hai. Kanda. Takkan kanda. Siapa gila siapa ni? Taklah kanda baju pink tadi. Ni bukan. Siapa ni? Siapa siap? Lokman gila. Ah? Hai. Siapa ni kurus kering ni? Hai. Siapa yang tak bagi dia makan ni? Hai. Siapa tu? Cuba takkanlah boleh hidup boleh cakap hai. Okey, awak kalau kena Atika, awak anggap kena Atika. Kenal saya? Saya kenal awak. Okey. Atika kenal awak? So kenal dia. Ni budak AI ni. Mana ada? Irfan ke ni? Mana ada? Ya, mana ada, sabar dia tu. Siapa? Irfan ni, Irfan. Harry ke? Bau Irfan. Harry? Mana ada Harry? Aku lupa Harry tak? Aku kenal bau perfume ni. Yang laki ranti ke buka? 1, Aku kenal bau perfume ni. 2, 3. Aku dah cakap Irfan. Aku cakap aku kenal bau perfume kau. Kau kenal bau perfume aku? Risau. Aku kenal bau perfume dia. Nah, nak kenal tak apa. Aku temu nama orang lain. Hari ni dah Ipan tak kenal perfume. Aku tak tahu doh sumpah. Bukan Dia dah aku. peluang ke berapa aku bagi kau. Tahu ni doh sumpah. Dah 3 kali peluang tu Pan. Aku kerja dengan dia kan, mestilah aku ingat perfume dia. Ya, tak payah. Engkau 2 hari duduk sini tak bau perfume. Dapat aku bagilah kau dekat Tika. Aku bagi kau dekat Tika. Jangan risau. Aku malam dia sebut nama lain, hari ni sebut nama kau. Kalau aku pakai ni 3 hari tak boleh teka siapa aku. Kau pakai 2 minit dah dapat teka dah. Tak, sebab bau dia tu, bau perfume dia familiar. Menyesal aku pakai perfume. Betul. Kalau aku tahu aku berbau ya tadi. Tapi panas gila. Memang. Engkau tu kawan kau kat sana. Ha? Tunjuk kawan kau kat sana. Minta duit sekali sini. Pasang. Aku tidak tabung macam dia. Apa aku bagi tabung? Okey. Perempuan ke lelaki ni? Dia cakap okey. Nah. Okey dah. Kau boleh collect. Dorang dengan dia elok-elok, okey? Aku gerak elok. Ya. Dia tidak semudah gitu. Apa? Wih, kau ni menyek sendirilah. Panas juga. Jangan Mati gantung. duduk je dalam ni. Jangan Rasa kau lagi better pakai daripada buka lah. Dah pergi booth Rina belum? Belum. Pergilah booth Rina dulu. Kenapa datang booth aku dulu? Dekat depan-depan je. Ya, aku mau Rina yang terakhir supaya banyak momen. Banyak momen. So kau nak tolong dia buat soto tu dengan pakai baju macam ni? InsyaAllah. Kita dah tahu. Mang kau sampai. Tika jual apa Tika? Saya jual potato cheese ball. Oh, potato cheese ball. Okey. Jom kita Nanti boleh claim dekat Tika lah kan?
Kena QR lah, QR lah. QR boleh Tika. Oh Nina. Ya, ni kedai saya. Saya jual air. Jangan pegang jangan pegang. Okay. Ini limited edition. Limited. Not available. Okay, faham. Please Only for Kabilan. Kakak dia kat sini. Kakak dia sini. Hai kakak Kabilan. Green light. Kodok lah Ipan. Aku tahu kawan. Walaupun kau tiba-tiba kau peluk aku, kau ingat aku tak tahu kau siapa ke? Macam mana kau boleh kenal aku? Aku dah nampak dah lubang ni. Tak ada siapa dah pakai baju ni selain kau. Gila bah. Jadi aku. Oh. Kau dah pergi sana lah. Kau dah pergi buku. Belum. Oh, dia tak tahu lagi. Belum. Okey, Aku akan pergi masak air. Ini bukan Ipan, ni bukan Ipan. Bukan Ipan ah. Okey, Ipan. Harry. Harry bakal kau. Harry boleh. Harry sama tinggi dengan aku ni sekarang. Comel kan? Aduh. Kamu bertiga ya? Bertiga je. Memang kau Jangan lah macam tu. partnership. Malu ah. Okey, mana? Okey. Kita jumpa je lagi. Jumpa lagi. Salah tempat ni. Nak main duit ni 50 sen tak tu, RM5 tu tak tu. Dah macam tu kan? Okey, kalau betul awak nak macam nyanyi satu lagu. Oi, aku nak tanya ni Fat. Aku nak tanya ni suka macam atau suka kopi. Okey, tak boleh. Ni apa yang duk ikut-ikut ni? Orang nak bekerja ni. Nak wish ni. Nak wish ni kau duk stay. Nak wish ni. Ayah nak dapat pantang. Semoga memudahkan segala urusan. Amin. Akak tahu dia pun apa? Coklat eh? Okey, buat coklat. Boleh. Tolong pukul tak boleh tolong pukul ni. Siapa kau ni? Siapa kau? Tekanlah Sampai kurus saya. Tekanlah saya. Aku lagi gemuk dari kau. Siapa ni? Siapa ni? Okay. Cik, aku kena baca-baca sikit. Cik. Irfan ke? Cik. Siapa ni? Asal kurus sangat. Siapa? Boleh buka? Kakak letak satu jawapan. Hah? Kakak letak satu jawapan. Satu jawapan. Aku rasa, aduh ini siapa abang ini? Ini aku rasa itu Daus Baco kah? Kakak rasa Daus Baco. Ya, aku fikir Daus Baco ini. Wah, Daus Baco ada YouTube sudah. Oh my god. Aku bagi. Oh. Siapa ini? Kurus bakau. Siapa? Aku rasa Boira kah? Boira ini. Ini. Irfan. Betul kah? Aduh. Irfan, ya Allah, asal kau dengan cold fever? Panas. Demam. Ya Allah, korang demam-demam pun sanggup buat konten pakai macam ni. Panas ni weh. Aku pakai macam ni pun dah berpeluh apa semua dah. Bang. Irfan, kau memang the best lah. Kau datang support Rina ke? Support Rina, support semua lah. Ya Support semua Allah. geng-geng AI. Korang nampak tak? New gen sekarang dah makin bagus korang. Dah boleh gantikan kita orang. Dah panas-panas. InsyaAllah Irfan usahakan sebaik mungkin. Tak rindu kah sama kita orang? Rindu, lagi-lagi rindu Kak Gon. Alamak. Tidak suka makanan Irfan, dari Kak Gon. sebentar ada bah. Kita ambil. So kita akan bagi dekat Irfan. Mari sini. Nanti kau makan So kita bagi makanan untuk Irfan kerana dia demam. Aku cakap Indonesia. Kok kamu jadi endon sih? Iya, aku pun nggak tahu sih. Ya. Sebentar dong. Emang bisa-bisa lo boleh jadi endon segitu? Bisa dong. Ni kita bagi untuk Irfan sebab dia penat-penat ni korang. Nah, udah kau. Terima Dia kasih. makin bertenaga ya. Terima kasih Kak Gon. Sama-sama, Semoga jualan Kak Gon laris, Amin. bertambah laku. Amin. Semoga dipermudahkan segala urusan. Thank you Irfan. Good luck buat konten Irfan. Alright, Love. thank you Kak Gon. Okay, love. Bye-bye Kak Gon. Kita terjauh orang seterusnya lagi. Islam, dahaga. Tak, benda ni selalu buat yang orang duduk tengah-tengah tu minta duit, letak duit. Nak aku tunjuk ke cara macam mana? Apa, bang? Kau letak ni, kau ambil bekas satu, kau letak depan ni. Mesti orang bagi punya kau. So guys, sekarang Irfan berbaris sudah. Mau beli soto Madura, tapi dalam masa yang sama kita mau suruh dia teka siapa nih. Hai, nak berapa?
Bayar pakai, nak pakai QR boleh? Saya ambil order. Ha. Betul kenapa ni? Ya betul. Cuba akak teka siapa saya? Aku bau aku tahu. Cuba ada teka. Weh, kau ni gila ke? Teka. Ya, bagi Aisyah teka. Aku tahu dah. Saya teka je. Dia tanya muka saya, tanya muka. Macam nak tahu. Hai. Kanda. Hai, kanda. Kanda kat sana. Pergi tolong kat dapur. Pergi tolong. Apa konten ni? Siapa? Apa? Nenek. Main sikit. Macam tu. Teka cepat. Agak tahu. Biar aku tak ada teka. Biar dia tak buka. Panas yang kau dalam tu. Aku nak tahu. Bagilah. Cepatlah lah. Ifan dia tu. Oh, Ifan. Dah logik lah. Dia was talking. Ifan, okay. Nak berapa? Nak satu? Okay. Ifan. Gila. Berjeruk weh. Ah, Lepas ambil satu apa yang dramanya? Nah, drama. Kau macam nak demam ke? Memang demam pun. Main kat Rina tu, comelnya. Comel kan? So Rina pun busy. Kenapa? Kau datang ni untuk apa? Untuk kau lah. Untuk apa? Untuk support kau lah. Ya, mau tolong dah boleh, ramai staff. Ya, ramai. Jangan. Makan modal. Okey. Terima kasih, Pai. Sama-sama. Mana mak? Oh, tu. Ada orang kena potong kentang. Nak tolong tak? Tak ada. Enggak. Macam nak tahu bau Ifan? Scary. Bukan, dia punya perfume tu. Hah? Belum berapa, tapi boleh lah. Mungkin itu je konten Ipan pada kali ini. So inilah aku datang untuk support kau. Bukan support kau je, support geng AI lain Abang juga. bukan support pun. Kau datang suruh teka. Lepas tu kau berada kat situ sebab panas. Enggak lah juga, support lah juga. At least aku datang. Sebenarnya Kempunan Soto Madura. Kau rindu soto Madura. Rindu soto ke rindu tuanya? So guys, itu je konten kami pada kali ini. Sehingga kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesehatan. Yang paling penting jaga family kamu. Ya. Rina.
kita sini habis sini aku cakap terus terang Head pergi dulu pakai warga emas bagi abang. Okay, kau kedua warga emas last. Kita orang muda. Okay, kau muda, kau pergi dulu. Kau lagi muda. Aku 27, kau 28. Aku 26. Kau pergi dulu. Okay, dagu diam dia. Kau jangan tepuk pula gambar dia. Aku takut lagi tak ada muka sebelah. Happy. Melayu lah. Kau kena ikut Inggeris. Okey. Kamu jangan nak ikut Inggeris sangat. Kamu bagi. Kau yang ajar itu. Okay, diam. Dia masuk kan. Allah. Bagi ratu. Okey. Menurut Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan negara. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Gegana. Allah selamatkan kamu. Okay, Tio. Kau pakai balik. Kau bukan kau yang tiup. Duduk. Okay, jangan lagi. Tiup. Ya, semoga membesar dengan baik, Mama Amin. Amin. Ya. Amin sama Pak Gu. Okey, Amin. Jangan sombong orang baik-baik. Okey. Okey. Okey, dagu. Okey, ni sana lihat arwah yang kau, okey? So, insyaAllah kami akan kawan dengan kau sampai akhir hayat. terima kasih untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat yang buat benda ni. Terima kasih dan terima kasih kepada kakak-kakak, abang-abang dan semua yang ada kat sini. Terima kasih sangat-sangat. Saya agak yes. Terima kasih.